What's up yo, jumpa lagi. So kali ni kita ada problem lagi dengan kita punya Saga VVT kita. Aircon dia tak sejuk pula. Okey, kita dah check kenapa dia tak sejuk. Kita check dekat dia punya kompresor magnetik dia tak jalan. Okey, magnetik tak melekat. So kita dekat pressure switch dia kita bypass. Kita tengok dia punya magnet jalan. Dia melekat, maknanya kompresor jalan. Okey. Lepas tu kita suspect kita punya pressure switch rosak lah. So kita try dekat injap dia pula. Okey, kita try buka dekat injap dia. Kita tekan yang butang tengah tu. So tak ada pressure langsung. Maknanya gas dia bocor. Okey. So kita bawa pergi kedai. Kita suruh kedai tu check kat mana kebocoran dia. Dan kedai tu kata kebocoran dia berlaku dekat dia punya cooling coil. Okey. So kedai tu ada bagi harga 600 kali dengan cooling coil. Alright. Lepas tu kita cadangkan kita buat sendiri. Kita beli barang sendiri dan kita tengok penjimatan berapa yang kita boleh dapat dengan menukar barang tu sendiri. Okey? Jom, kita tukar baju, kita ambil tools kita dan kita nak buka cooling coil. Kita akan tunjuk. Jom. Jom kita buka aircon inlet unit. Dekat aircon inlet unit ni lah terletaknya cooling coil yang akan kita tukar. Tapi sebelum tu kita akan ke bahagian enjin. Kita akan cabut satu bolt. Dan kita akan cabut dua hose yang menyambungkan outlet unit dan inlet unit. Kita akan mulakan proses nak cabut kita punya dashboard ni daripada kiri ke kanan ya. Kita akan mulakan dengan storage box kita. Riliskan lock kiri dan kanan storage box. Dan tolakkan kereta storage box tu untuk keluarkan dia. Buka cover tepi dekat dengan pintu. Dekat situ ada dua skru yang perlu dibuka. Buka getah pintu dan boleh cabut side cover. Dan dekat situ kita boleh nampak bolt screw saiz 12 yang akan kita cabut. Dan di bahagian bawahnya ada 5 bolt screw saiz 10 yang perlu dicabut juga. Dekat bahagian bawah dia ada satu connector airbag yang perlu dibuka. Dan dekat bahagian side cover tu ya, ada satu connector ya, connector untuk antena, radio antena perlu dibuka juga. Okey, settle bahagian passenger, kita akan ke bahagian tengah. Kita mulakan dengan buka gear knob dulu. Okey, kita cabut gear lever cover. Ada dua skru bawah tu, kita buka dan kita boleh cabut cover cup tu ya, tempat cup air tu. Dan sebelum kita bawa keluar tu ya, pastikan kita cabut ada dua konektor kat situ. Konektor untuk cigarette lighter tu. Dan kita akan nampak ada dua skru, kita akan cabut skru tu dulu. Tapi sebelum tu kita kena buka cover kiri dan kanan dia ya dulu. Cover kiri dan kanan dia setiap side ada satu skru dan lock, itu saja. Okey, boleh unscrewkan kiri dan kanan. Dan satu lagi skru ada dekat kita punya USB port ya, dekat belakang sikit. Dan kita boleh longgarkan mendalah ni ke belakang sikit supaya senang kita nanti nak cabut kita punya dashboard. Okey, kita boleh proceed dengan buka kita punya Android player. Tarik dia ke belakang dan kita buka semua konektor yang ada.
Dan ada dua konektor yang akan kita cabut yang menyambungkan kepada kita punya panel. Buka satu screw dekat kita punya aircon panel dan ada dua nut ya, saiz 10 yang pegang kita punya dashboard. Dan ada lagi 4 skru yang pegang kita punya aircon panel yang perlu kita buka juga. Dan kita akan proceed ke bahagian driver dan kita akan turunkan steering ke tahap paling bawah. Kita akan mulakan dengan buka kotak fuse kita dulu. Kat situ ada 2 skru dan kita akan cabut 2 skru tu. Buka 2 skru bolt bawah steering dan kita boleh buka cover bawah tu. Dan kita akan nampak ada 3 skru bolt yang perlu dibuka dekat situ ya. Salah satunya ada dekat side cover bahagian cermin kanan. Okey, kita beralih dekat meter pula. Ada 2 skru yang perlu kita buka dekat meter tu. Kita kat sini menggunakan thumb screwdriver ya. Okey, lepas kita buka 2 skru tu, cover meter tu just kita tarik je ke depan ya untuk keluarkan dia. Dekat meter tu sendiri ada 4 skru pegang dia. So kita buka dia. Dan dekat belakang meter ni ada konektor. Cabut konektor tu hati-hati supaya dia tidak patah. Lepas cabut meter tu, kita akan perasan ya, dekat belakang meter tu sebenarnya ada nut saiz 10 yang perlu dibuka juga. Alright, selesai semua buka skru, kita pastikan tak ada wire sangkut, kita boleh bawa keluar kita punya dashboard. Dia ada cara lainnya sebenarnya untuk buka kita punya dashboard tu. Dia kena buka semua skru yang melekat pada bar ni, kena buka semua konektor, kena buka dan turunkan kita punya steering. Memang banyak kerja, terlalu banyak kerja, tapi senang untuk kita buka kita punya aircon inlet unit ni. Tapi cara yang kita buat ni adalah cara yang paling mudah. Nak buka aircon inlet unit ni, dekat atas dia ada 4 skru, bawah ada 3 skru. Dan dekat tengah ada 3 konektor yang perlu kita buka. Dan di tepinya dekat dengan kita punya blower ada 1 konektor blower yang perlu kita buka juga. Dan kita akan cabut dia ikut bahagian bawah untuk keluarkan dia.
Dan ini keadaan dia lepas kita buka. Tempat ni memang kotor, berhabuk. Kita akan vacuum dan bersihkan dia nanti. Alright, ini dia inlet unit dia. Memang kotor. Kita akan buka semua skru yang ada dekat inlet unit ni. Keluarkan semua skru, kita boleh cabut cover dan kita boleh keluarkan cooling coil, okey? Dan kita nampak kat sini cooling coil dia sebenarnya tak bocor, yang bocor dekat dia punya hose ya. Inlet outlet hose tu yang bocor sebenarnya, dekat dengan dia punya valve. Walau macam mana pun kita akan tukar sekali cooling coil ni bersama dengan hose yang bocor tu. Dan semua cover dan blower ni kita akan cuci bersih dengan air. Alright, hose dia kita akan pasang tip penebat dulu sebelum kita pasangkan dekat kita punya cooling coil. Sebelum kita masukkan hose dekat cooling coil, jangan lupa ya, pasangkan O-ring. O-ring dijual berasingan. Alright, kita boleh masukkan balik cooling coil dekat inlet box. Tapi sebelum tu jangan lupa kita kena pasangkan kita punya temperature sensor dekat kita punya cooling coil. Susun wire temperature sensor, masukkan cover dan skru semua lubang yang ada.
Dan kita proceed pasang balik kita punya aircon inlet unit. Alright, untuk hos penyambung antara outlet dan inlet tu, kita akan pasangkan o-ring baru dan kita akan skru balik ya. Letih betul aku cakap. Lama betul video ni. Lepas tu bolehlah kita ke kedai dan isi gas aircon. Dan janganlah korang memandai-mandai nak masukkan gas Petronas yang untuk masak-masak dekat rumah tu pula. Pergi kedai aircon dan isi gas aircon. Alright, kereta dah kembali sejuk. Kita baru bubuh gas tadi dan alhamdulillah tak ada masalah. Okey, tengok ya penjimatan yang dapat kita lakukan kat sini ya. Okey. Kedai nak 600. Itu tak termasuk inlet outlet hose yang dekat dengan cooling coil tu. Kemungkinan itu harga dia kalau kedai 100 kot. Okey. Total kedai nak 700 lah lebih kurang. Bila kita buat sendiri, penjimatan tu memang banyak ya. Okey. Kita beli hose tu dengan harga RM50. Lepas tu kita beli cooling coil dengan harga 130. Okey, dan kita kita isi gas dengan harga 50. So kat situ saja harga dia lebih kurang dalam 230. Okey, 700 tolak 230, berapa banyak keuntungan kita dapat buat sendiri ya. Cuma masa diperlukan, pengalaman dan kita dapat penjimatan yang banyak. Okey, jumpa lagi. Bye bye.